Bagaimana kalau saya katakan Joss Orange yang anda minum setiap pagi itu sebenarnya bukan sumber vitamin, tapi jalan pintas untuk dapat masalah gula dalam darah dan fitness bar yang diwar-warkan di iklan itu, komposisinya sama sahaja dengan coklat biasa. Selama berdekat-dekat, pengiklanan telah membina ilusi kesihatan yang sangat selesa di sekeliling kita. Dunia di mana setiap masalah kesihatan boleh diselesaikan hanya dengan membeli produk dalam bungkusan yang cantik. Hari ini, kita akan ambil tukul dan pecahkan 50 mitos paling tegar yang telah ditanam oleh pakar pemasaran dalam fikiran kita. Bersedialah untuk terkejut kerana selepas video ini, anda akan melihat rak pasar raya dengan mata yang berbeza sama sekali. Dan saya janji, dompet dan badan anda pasti akan berterima kasih kepada anda. Sebelum kita mulakan, mari kita fahami dahulu dari mana sebenarnya mitos-mitos ini muncul. Ini bukan konspirasi global oleh syarikat jahat yang ingin melihat kita sakit. Sebenarnya, semuanya lebih mudah dan lebih bersifat perniagaan. Pakar pemasaran perlu menjual produk kepada anda. Dan untuk itu, mereka perlukan satu cerita yang ringkas dan mudah difahami. Contohnya, makan yogurt ini imuniti anda akan jadi lebih kuat. Atau, guna ubat gigi ini gigi anda akan bersinar seperti mutiara. Kebenaran sentiasa lebih rumit dan memerlukan usaha. Mitos pula menawarkan penyelesaian yang mudah. Ia menyerang ketakutan dan keinginan kita. Keinginan untuk sihat, cantik dan bertenaga. Dan kita terus termakan umpan ini berulang kali. Tetapi hari ini, kita akan belajar melihat tipu daya ini. Jadi, mari kita mulakan pendedahan kita. Raksasa pertama yang akan kita tumpaskan hari ini adalah mitos bahawa sarapan pagi itu hidangan paling utama. Jangan ponting sarapan untuk hidupkan metabolisme. Pernah dengar slogan macam ni? Idea ini sebenarnya giat dipromosikan oleh pengeluar sarapan bijirin kering, terutamanya syarikat Kellogg's pada awal abad ke-20. Mereka perlu menjual produk bijirin mereka, jadi mereka mewujudkan satu kultus atau pemujaan terhadap hidangan pagi. Hakikatnya, kajian moden menunjukkan bahawa masa kita makan itu tidaklah sepenting kualiti makanan dan jumlah keseluruhan kalori yang kita ambil sepanjang hari. Malah, bagi ramai individu, amalan meninggalkan sarapan atau yang dipanggil puasa berselang, intermittent fasting, sebenarnya membantu mereka mengawal selera makan dan berat badan dengan lebih baik. Tiada sebarang bukti saintifik yang menunjukkan bahawa mengelak sarapan pagi akan melambatkan metabolisme atau memudaratkan kesihatan anda. Jadi, jika anda tidak berasa lapar pada waktu pagi, janganlah paksa diri anda untuk menjamah makanan. Lihatlah badan anda, bukan iklan yang sudah berusia 100 tahun. Bayangkan sekeping poster iklan Kellogg's yang lama itu, yang kini perlahan-lahan bertukar menjadi carta kajian saintifik yang membuktikan tiada kaitan langsung antara sarapan pagi dan kelajuan metabolisme. Mitos seterusnya sering membuatkan kita rasa wajib membawa botol air ke mana-mana. Mitos tersebut ialah kita perlu minum 8 gelas air sehari. Angka ini, kira-kira 2 liter, sering diulang dalam pelbagai artikel. Tetapi dari mana asalnya? Sebenarnya, tiada justifikasi saintifik yang jelas untuk menyokong angka tersebut. Kemungkinan besar, ia hanyalah anggaran kasar dan purata. Keperluan cecair kita adalah sangat individu, bergantung pada berat badan, tahap aktiviti, iklim dan pelbagai faktor lain. Selain itu, kita mendapat air bukan sahaja daripada minuman. Sebahagian besar cecair juga terkandung dalam makanan kita, contohnya dalam sup, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita sendiri memberikan isyarat apabila ia memerlukan air.
iaitu melalui rasa haus. Sudah tentu, minum cecair yang mencukupi adalah penting. Tetapi, jangan jadikan ia satu obsesi sehingga memaksa diri minum air tanpa mengendahkan isyarat yang diberikan oleh tubuh. Bahkan seseorang yang bersusah payah cuba menghabiskan gelas air yang ke-8, sedangkan di hadapannya terhidang sebiji tembikai yang sudah pun mengandungi 90% air. Kita bongkar mitos kegemaran mereka yang berdiet sejak era 90-an. Mitos produk rendah lemak atau bebas lemak. Apabila lemak diisytiharkan sebagai musuh utama untuk mendapatkan bentuk badan ideal, rak-rak kedai segera dipenuhi barang berlabel 0% lemak, yogurt, dadih, malah biskut. Ramai yang sangka ini adalah jalan penyelesaian ajaib. Namun, timbul satu masalah besar. Apabila lemak dikeluarkan daripada produk, rasa dan tekstur asalnya akan hilang. Jadi, bagaimana pengeluar menggantikannya? Jawapannya mudah, dengan gula, kanji, starch, pemikat dan perisa tiruan. Akibatnya, yogurt yang kononnya diet ini mungkin mengandungi lebih banyak gula berbanding versi penuh lemak. Anda cuba mengelak lemak, tetapi sebaliknya menerima dos besar karbohidrat ringkas. Ini mencetuskan lonjakan insulin yang mendadak, malah lebih menggalakkan pertambahan berat badan. Lemak yang sihat atau lemak baik sebenarnya penting untuk fungsi optimum otak dan sistem hormon kita. Oleh itu, daripada memilih dadih rendah lemak yang ditambah gula, lebih baik ambil sedikit dadih dengan kandungan lemak normal. Ia bukan sahaja lebih lazat, malah lebih bermanfaat. Mari kita tunjukkan label pada yogurt berlemak di skrin. Bagaimana kandungan gulanya jauh mengatasi jangkaan. Beralih kepada topik yang sedang hangat, pembersihan badan atau detox. Mitos popular yang mengatakan bahawa jus dan smoothie detox boleh membersihkan tubuh kita daripada toksin dan sisa kotoran. Ini memang saintifik dan menarik. Sebenarnya, istilah-istilah seperti sisa atau toksin ini digunakan untuk menakut-nakutkan kita semata-mata untuk menjual produk minuman ajaib mereka. Tetapi, hakikatnya, badan kita sudah mempunyai sistem detoksifikasi sendiri yang sangat cekap dan menakjubkan. Sistem itu adalah hati dan buah pinggang kita. Mereka bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, menapis darah dan membuang semua bahan kumuh atau sisa metabolisme yang tidak diperlukan. Tiada jasadi atau bayam di dunia ini yang boleh melakukan tugas tersebut dengan lebih baik. Kebanyakan program detox hanyalah diet berasaskan jas yang sangat rendah kalori, yang akhirnya membuatkan anda kekurangan protein dan lemak sihat yang penting. Anda mungkin akan kehilangan beberapa kilogram, tetapi berat yang hilang itu sebahagian besarnya adalah air dan jisim otot, bukannya toksin. Selain itu, istilah sisa kotoran itu hanyalah istilah palsu sains, pseudo-scientific, yang tiada kena-mengena dengan fungsi fisiologi badan kita yang sebenar. Jadi, perkara terbaik yang boleh anda lakukan untuk membersihkan badan adalah dengan tidak mengganggu fungsi buah pinggang dan hati anda, dan pastikan anda minum air yang mencukupi. Bayangkan animasi ini. Hati dan buah pinggang anda adalah wira-wira super yang gagah perkasa, sedang ketawa melihat sebotol smoothie detox. Bagaimana pula dengan mitos yang mengatakan gula perang, brown sugar, lebih sihat daripada gula putih? Ia sering diposisikan sebagai alternatif yang lebih semula, jadi dan sihat. Ia lebih mahal, mempunyai warna karamel yang menarik dan dijual di bahagian makanan sihat. Tetapi, mari kita lihat fakta sebenar.
Gula perang pada dasarnya adalah gula putih yang telah ditapis, refined sugar, yang mana sedikit melasa, molasses, ditambah pada peringkat akhir pengeluaran. Melasa inilah yang memberikannya warna dan rasa manis yang sedikit berbeza. Ya, melasa ini memang mengandungi jumlah mineral yang sangat kecil seperti kalsium, kalium dan zat besi. Tetapi kandungannya sangatlah sedikit sehinggakan anda perlu mengambil jumlah gula yang sangat besar atau tak masuk akal untuk mendapatkan apa-apa manfaat yang ketara. Dari sudut pandang kalori dan kesan terhadap poras glukosa darah, hampir tiada perbezaan antara gula putih dan gula perang. Bagi badan kita, kedua-duanya adalah benda yang sama, iaitu sukrosa. Ini adalah contoh terbaik bagaimana pemasaran berjaya mencipta ilusi manfaat kesihatan tanpa asas yang kukuh. Mari kita lihat infografik yang membandingkan komposisi gula putih dan gula perang. Yang jelas menunjukkan bahawa kedua-duanya adalah 97% identikal. Kita bincang tentang vitamin. Terdapat satu mitos besar bahawa semua orang perlu mengambil suplemen multivitamin sebagai langkah pencegahan. Iklan meyakinkan kita bahawa makanan moden kurang nutrien dan keadaan ekologi dunia sangat teruk. Jadi kita tidak akan selamat tanpa pil dari botol kecil itu. Ini adalah industri gergasi yang menjana perolehan berbilion-bilion dolar. Walau bagaimanapun, banyak kajian besar menunjukkan bahawa bagi kebanyakan orang yang mengamalkan diet seimbang dan sihat, pengambilan multivitamin tidak membawa sebarang manfaat pun. Ia tidak mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular, kanser atau penyakit kronik lain. Lebih teruk lagi, terlebih dos, sesetengah vitamin larut lemak seperti A dan E sebenarnya boleh menjadi toksik. Vitamin hanya perlu diambil atas petunjuk tertentu apabila anda mengalami kekurangan yang disahkan dan selepas berunding dengan doktor. Sumber terbaik untuk semua nutrien penting tetaplah diet yang pelbagai dan seimbang. Jangan cuba menampung diet yang teruk dengan segenggam pil. Ia tidak berfungsi begitu. Cuba bayangkan seketika setimbulan sayur-sayuran dan buah-buahan segar di satu sisi dan sebotol kecil multivitamin sahaja di sisi yang lain. Sudah tentu, timbangan akan condong ke arah makanan sebenar. Mari kita sentuh satu mitos yang sering membuat kita gerun dengan ketuhar gelombang mikro. Tuntutan mengatakan makanan yang dipanaskan menggunakan ketuhar mikro akan menjadi berbahaya, bersifat radioaktif atau kehilangan semua nutriennya. Ketakutan ini timbul kerana kita tidak memahami sepenuhnya bagaimana alat ini berfungsi. Ketuhar mikro menggunakan gelombang mikro. Ia adalah sinaran tak menggion, non-ionizing radiation yang menyebabkan molekul air dalam makanan bergetar dan ini menjana haba. Sinaran ini sama sekali tidak menjadikan makanan itu radioaktif. Mengenai kehilangan nutrien pula, semua kaedah memasak secara haba, sama ada merebus, menggoreng atau membakar akan menyebabkan kemusnahan sebahagian vitamin, terutamanya vitamin yang larut air seperti vitamin C. Oleh kerana ketuhar mikro memasak makanan dengan lebih cepat dan menggunakan kurang air, kehilangan vitamin di dalamnya seringkali adalah lebih rendah berbanding kaedah merebus tradisional. Jadi, ketuhar mikro adalah alat dapur yang selamat dan mudah dan bukannya sumber radiasi atau makanan yang mati. Mari kita tunjukkan animasi ringkas tentang cara ia berfungsi. Gelombang tersebut menyebabkan molekul air bergetar dan tiada sisa radiasi yang kekal. Mari kita sambung perbincangan kita tentang makanan. Kita bercakap tentang mitos kononnya telur boleh meningkatkan paras kolesterol dalam darah
dan membahayakan jantung. Kebanyakan kolesterol ini bermula sekitar pertengahan abad ke-20, menyebabkan jutaan orang menjauhi hidangan telur semasa sarapan. Memang benar, kuning telur mengandungi kolesterol yang tinggi. Namun, kajian seterusnya mendapati kolesterol yang kita peroleh daripada makanan hanya memberikan impak yang sangat kecil kepada paras kolesterol dalam aliran darah kita. Sebenarnya, sebahagian besar kolesterol dihasilkan sendiri oleh badan kita, terutamanya oleh hati. Apabila kita mengambil makanan yang tinggi kolesterol, hati kita secara automatik akan mengurangkan pengeluarannya sendiri. Pengaruh terbesar terhadap peningkatan kolesterol jahat adalah lemak tepu dan lemak trans, bukannya kolesterol yang datang dari makanan. Hari ini, telur telah dibebaskan sepenuhnya daripada stigma negatif tersebut. Telur adalah sumber protein berkualiti tinggi, vitamin dan mineral yang sangat baik. Jadi, anda kini boleh menikmati telur goreng atau telur dadar anda tanpa rasa ragu. Visual, surat khabar lama hitam putih dengan tajuk sensasi "Telur itu pembunuh" terbakar dan diganti dengan artikel moden yang menunjukkan manfaat telur. Beralih pula kepada segmen sukan, ada satu mitos popular yang sering kita dengar, nak kurus kena buat kardio, latihan bebanan pula hanya untuk bina badan. Stereotip ini sangat kuat tertanam dalam fikiran, terutamanya bagi wanita yang takut mereka akan sado atau kelihatan seperti ahli bina badan. Akibatnya, mereka menghabiskan masa berjam-jam di atas treadmill tanpa mendapat hasil yang diimpikan. Hakikatnya, latihan bebanan, strength training, sebenarnya adalah pembantu terbaik untuk pembakaran lemak. Pertama, ia membakar kalori, bukan sahaja ketika anda bersenam, tetapi juga selepas itu. Ini kerana badan memerlukan tenaga untuk memulihkan dan membina semula otot. Kedua, dan ini yang paling penting, latihan bebanan membina jisim otot. Lebih banyak otot yang anda miliki, lebih tinggi kadar metabolisme asas anda, basal metabolic rate. Maksudnya, tubuh anda membakar lebih banyak kalori dalam keadaan rehat, bahkan semasa anda sedang tidur. Kardio memang bagus untuk kesihatan jantung, tetapi jika anda mahukan bentuk badan yang pejal dan langsing, latihan bebanan adalah wajib. Dan jangan risau, anda tidak akan tersado secara tidak sengaja. Untuk mencapai tahap bina badan sebegitu, ia memerlukan diet dan rutin latihan yang sangat spesifik dan ketat. Mari kita tunjukkan perbezaan antara dua siluet. Yang pertama, kurus biasa, dan yang kedua, bentuk badan yang pejal dan atletik dilabelkan sebagai kardio dan kardio plus latihan bebanan. Mitos seterusnya adalah mengenai kebersihan dan sanitasi. Sabun antibakteria melindungi lebih baik daripada sabun biasa. Selama berdekad-dekad, pakar pemasaran meyakinkan kita bahawa rumah kita dipenuhi kuman berbahaya dan satu-satunya cara untuk melawannya ialah dengan menggunakan produk khas yang mengandungi triclosan dan bahan antibakteria lain. Kita membayar lebih untuk produk-produk ini kerana percaya pada kuasa hebatnya. Walau bagaimanapun, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA telah menjalankan kajian dan mendapati tiada bukti saintifik yang menunjukkan bahawa sabun antibakteria lebih berkesan daripada sabun dan air biasa dalam mencegah penyakit. Ada kebimbangan bahawa penggunaan meluas antibakteria boleh menyumbang kepada kemunculan bakteria yang kebal terhadap antibiotik atau bakteria rintang. Akhirnya, penggunaan triclosan dalam sabun telah diharamkan di Seychelles dan beberapa negara lain. Jadi, kaedah yang paling selamat dan berkesan ialah hanya dengan membasuh tangan anda dengan sabun biasa secara menyeluruh
selama 20 hingga 30 saat. Itu sudah memadai. Jika kita lihat tangan di bawah mikroskop, sebelum dan selepas mencuci dengan sabun biasa, semua kuman akan hilang. Kita bincangkan tentang gluten. Ada satu mitos besar bahawa diet bebas gluten ini bermanfaat untuk semua orang. Disebabkan pemasaran yang sangat agresif, membuang gluten daripada diet telah menjadi satu trend yang amat popular. Kini kita boleh lihat di pasar raya ada bahagian khas untuk produk bebas gluten dan harganya jauh lebih mahal berbanding produk biasa. Tapi, mari kita fahami dulu. Gluten adalah sejenis protein yang terdapat dalam gandum, rye dan barley. Protein ini memang membahayakan bagi mereka yang menghidap celiac disease, iaitu penyakit autoimun yang hanya dialami oleh kira-kira 1% penduduk dunia. Selain itu, ada juga golongan yang mempunyai sensitiviti gluten bukan celiac. Bagi kumpulan ini, diet bebas gluten adalah satu keperluan perubatan yang wajib dipatuhi. Bagi kebanyakan orang lain yang sihat, tiada sebarang manfaat pun jika mereka berhenti mengambil gluten. Makanan bijirin penuh yang mengandungi gluten adalah sumber penting untuk serat, vitamin B dan zat besi. Jika anda mengeluarkannya dari diet tanpa sebab yang kukuh, anda sebenarnya merosakkan keseimbangan nutrisi harian anda. Selain itu, produk gantian bebas gluten seperti roti atau pastry selalunya ditambah dengan lebih banyak gula dan lemak semata-mata untuk meningkatkan rasa. Jadi, jika doktor tidak mengarahkan anda untuk berdiet bebas gluten, janganlah mudah terpengaruh dengan trend semata-mata. Mari kita bandingkan dua bakul barangan runcit, satu bakul biasa dan satu lagi bakul bebas gluten, di mana anda boleh lihat perbezaan harga yang sangat ketara. Mitos ini pula datang dari dunia kecergasan, iaitu untuk hilangkan lemak perut, kita kena buat senaman sit up atau crunch yang banyak. Nampak macam logik, kan? Kalau nak perut kempis, buatlah crunch berulang kali. Iklan-iklan alat senaman perut dan program maraton perut rata dalam seminggu semuanya dibina atas idea ini. Tapi, malangnya, badan kita tak berfungsi macam tu. Pembakaran lemak secara setempat, localized fat burning, sebenarnya tidak wujud. Kita tak boleh paksa badan untuk membakar lemak hanya di satu bahagian tertentu, sama ada perut, pH atau lengan. Apabila anda berada dalam defisit kalori, maksudnya anda guna lebih banyak tenaga daripada yang anda makan. Badan akan mula menggunakan simpanan lemak dari seluruh anggota badan. Dan itu akan hilang dahulu. Itu kebanyakannya ditentukan oleh genetik anda. Perut memanglah menguatkan otot teras, muscles, dan ini penting untuk postur badan serta kesihatan tulang belakang anda. Tapi untuk melihat otot-otot itu, iaitu definisi atau six pack, anda hanya akan dapat melihatnya apabila peratusan lemak badan keseluruhan anda menurun. Untuk mencapai ini, anda perlukan penyelesaian yang komprehensif, pemakanan yang seimbang dan senaman rutin yang melibatkan seluruh badan. Seorang melakukan beratus-ratus crunch, perutnya tidak berubah. Kemudian apabila dia mula makan dengan betul dan melakukan senaman menyeluruh seperti squat, barulah perutnya mula mengecil. Kita beralih pula kepada topik minuman. Kita selalu dengar mitos tentang kebaikan jus buah-buahan segar. Orang kata ia ibarat vitamin cecair, cara terpantas untuk menyerap nutrisi dari buah. Namun ini hanyalah separuh kebenaran. Apabila kita memerah buah, kita akan mendapatkan kesemua fruktosa atau gula dari beberapa biji buah sekaligus. Tetapi pada masa yang sama,
kita membuang bahagian paling bernilai, iaitu serat atau fiber. Seratlah yang berfungsi melambatkan penyerapan gula, memberikan rasa kenyang dan sangat baik untuk sistem penghadaman kita. Segelas jus oren mengandungi gula daripada 3 atau 4 biji oren yang boleh kita minum dalam masa seminit sahaja. Ini menyebabkan peningkatan mendadak paras gula dan insulin dalam darah. Sudah tentu, ini akan membebankan pankreas kita. Dari segi kesan kepada badan, segelas jas ini tidak banyak berbeza dengan segelas minuman berkarbonat atau soda. Jauh lebih berfaedah jika anda hanya makan sebiji oren bulat-bulat. Anda akan mendapat vitamin, serat dan yang paling penting, anda akan berasa kenyang lebih lama. Lihatlah apa yang berlaku pada mesin pemerah jus. Di satu sisi, keluar air perahan, gula. Manakala di sisi lain, yang keluar ialah hampas buah, semua manfaat atau serat. Ini pula satu lagi taktik pemasaran, iaitu mitos yang mengatakan garam laut lebih sihat daripada garam meja biasa. Garam laut sering dipasarkan sebagai produk semula jadi, tidak ditapis dan kaya dengan mineral. Kedengaran memang meyakinkan. Namun dari segi komposisi kimia, kedua-dua garam laut dan garam meja biasa mengandungi 97 hingga 99% natrium klorida. Ya, garam laut memang meninggalkan sejumlah kecil mineral lain seperti magnesium, kalium dan kalsium. Ini adalah hasil daripada proses penghasilannya, iaitu penyejatan air. Tetapi kandungan mineral ini terlalu sedikit dan tidak memberikan sebarang impak kesihatan yang signifikan. Sebaliknya, garam meja biasa di kebanyakan negara diperkaya dengan iodin. Ini merupakan langkah penting dalam pencegahan kekurangan iodin. Jadi, apabila anda memilih garam Himalaya merah jambu atau garam Hawaii hitam yang mahal, anda sebenarnya membayar untuk pemasaran, tekstur dan rasa, bukannya untuk manfaat kesihatan tambahan. Dari sudut pandangan kesan ke atas, tekanan darah dan kesihatan secara keseluruhan, yang penting bukanlah jenis garam, tetapi jumlah keseluruhan yang kita ambil. Mari kita bandingkan kristal garam meja dan garam laut di bawah mikroskop untuk menunjukkan bahawa asasnya, iaitu natrium klorida, adalah sama. Mari kita bincang tentang isu sakit otot. Mitos popular mengatakan kalau otot tak sakit lepas bersenam, maksudnya sesi latihan tu tak berkesan. Konsep tiada sakit, tiada hasil atau no pain, no gain ni dah sebati dalam budaya kecergasan kita. Ramai yang secara literalnya mengejar rasa sakit otot lewat datang SDOMS ni dan anggap ia sebagai indikator utama kemajuan. Hakikatnya, sakit otot hanyalah tanda kerosakan mikro pada serat otot yang berlaku apabila badan bertindak balas terhadap beban yang tak biasa atau terlalu intensif. Bila badan anda dah mula adaptasi dengan rutin latihan, rasa sakit tu akan makin berkurang dan itu perkara yang sangat normal. Ini tak bermakna anda dah berhenti membina otot atau progres anda terhenti. Keberkesanan sesi latihan sebenar ditentukan oleh progresi beban, iaitu keupayaan anda untuk mengangkat beban yang lebih berat, buat lebih banyak ulangan atau lakukan senaman yang lebih kompleks seiring masa. Bukan diukur melalui tahap sakit keesokan harinya. Bergantung pada sakit sebagai petunjuk hanya akan menyebabkan badan anda sentiasa terdedah kepada tekanan berlebihan. Ini boleh membawa kepada overtraining dan risiko kecederaan. Bayangkan perbezaannya. Atlet yang gembira dan mudah bergerak selepas bersenam berbanding dengan individu yang terseksa sampai tak boleh nak turun tangga. Ingatlah, kemajuan tidak sama dengan kesakitan. Mari kita beralih kepada topik penjagaan diri. Mitos bahawa kita perlu mencuci rambut setiap hari.
Perniagaan syampu adalah industri yang sangat besar dan pengeluar mendapat manfaat jika kita menggunakan produk mereka sekerap mungkin. Kita telah didoktrinkan atau disuakan idea bahawa mencuci rambut setiap hari adalah tanda kebersihan dan penjagaan diri yang rapi. Namun hakikatnya, bagi kebanyakan orang, ia tidak perlu sama sekali. Malah mungkin mendatangkan kemudaratan. Kulit kepala kita menghasilkan sebum, iaitu minyak semula. Jadi yang berfungsi melembabkan dan melindungi rambut. Mencuci terlalu kerap dengan syampu yang agresif akan menanggalkan lapisan perlindungan ini. Sebagai tindak balas, kulit kepala mungkin mula menghasilkan lebih banyak sebum bagi mengimbangi kekeringan yang berlaku. Ini mewujudkan satu pusingan yang tidak berkesudahan. Makin kerap anda mencuci, makin cepat rambut anda menjadi berminyak. Tempat mencuci yang optimum adalah berbeza bagi setiap individu dan bergantung pada jenis rambut serta kulit kepala. Ada yang selesa mencuci rambut sekali setiap 3 atau 4 hari. Ada yang lain selesa mencucinya selang sehari. Mencuci rambut setiap hari hanya diperlukan dalam keadaan yang sangat jarang. Visual, titisan sebum melindungi rambut, tetapi ia dibilas oleh syampu yang agresif menyebabkan kelenjar minyak menjadi panik dan bekerja 2 kali ganda. Ini satu mitos yang sangat popular dalam dunia pemakanan. Jangan makan lepas pukul 6 petang kalau nak turunkan berat. Peraturan ini cukup terkenal, sampaikan ia sudah dianggap seperti petua umum yang diterima ramai. Logiknya nampak mudah. Waktu malam kita kurang aktif, jadi kononnya semua makanan yang dimakan terus disimpan sebagai lemak. Namun, proses metabolisme badan kita tidak beroperasi mengikut jadual jam dan ia tidak tutup tepat pada pukul 6. Metabolisme kita berfungsi sepanjang masa 24 jam sehari, bahkan semasa kita tidur. Untuk menambah atau mengurangkan berat badan, apa yang penting hanyalah keseimbangan kalori keseluruhan yang diambil sepanjang hari. Jika anda berjaya mewujudkan defisit kalori pada siang hari, walaupun anda makan malam pada jam 8 atau 9 malam, anda masih akan mencapai penurunan berat badan. Masalah utama dengan makan malam yang lewat selalunya bukan terletak pada masanya, tetapi pada kualiti dan kuantiti makanan itu sendiri. Apabila penat selepas seharian bekerja, ramai cenderung untuk terlebih makan dan memilih makanan yang tinggi kalori serta kurang berkhasiat. Inilah puncanya, dan bukannya jarum jam yang menyebabkan penambahan berat badan. Makan malam ringan dan seimbang diambil beberapa jam sebelum tidur adalah perkara normal dan sama sekali tidak akan menghalang usaha anda untuk kurus. Mari kita tunjukkan perbandingannya dengan metafora penimbang. Di satu sisi adalah had kalori harian dan di sisi lain adalah jumlah makanan yang anda ambil sepanjang hari. Penimbang ini akan kekal seimbang tidak kira pada pukul berapa waktu makan terakhir anda. Mari kita bongkar misteri karbohidrat. Ada satu mitos besar, kononnya semua karbohidrat berbahaya dan membuatkan kita naik berat badan. Diet rendah karbohidrat kini sangat popular, menyebabkan karbohidrat sering dianggap musuh nombor 1 bagi sesiapa yang mahu kekal langsing. Namun, ini adalah kesimpulan yang terlalu umum dan berbahaya. Sebenarnya, karbohidrat datang dalam pelbagai bentuk. Terdapat karbohidrat ringkas atau cepat serap, contohnya gula, tepung putih dan makanan manis. Jenis ini memang menyebabkan paras gula dalam darah meningkat secara mendadak dan jika diambil berlebihan, ia mudah disimpan sebagai lemak. Sebaliknya, kita ada karbohidrat kompleks iaitu bijirin penuh, kacang dan sayur-sayuran. Karbohidrat jenis ini mengandungi serat, dicerna secara perlahan,
memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan merupakan sumber tenaga utama untuk fungsi otak dan badan kita. Mengeluarkan karbohidrat kompleks ini sepenuhnya daripada diet harian anda adalah satu kesilapan besar yang boleh mengakibatkan anda hilang tenaga, sukar menumpukan perhatian dan sentiasa diselubungi rasa lapar. Kunci utama kejayaan bukan terletak pada penolakan karbohidrat secara total, tetapi dalam menggantikan karbohidrat ringkas dengan yang kompleks. Tukar roti putih kepada roti bijirin penuh, pencuci mulut bergula kepada buah-buahan, dan nasi putih kepada pilihan yang lebih baik seperti quinoa atau beras perang. Bayangkan kita membahagikan paparan skrin kepada dua bahagian, iaitu karbohidrat buruk, gula-gula, minuman bergas, roti putih, dan karbohidrat baik, oat, brokoli, dan kacang dal. Sekarang, kita bongkar satu mitos yang selalu buat orang rasa kisah. Lagi banyak anda berpeluh masa bersenam, lagi banyak lemak yang anda bakar. Ramai yang sengaja pakai baju tebal ataupun sauna khas semata-mata lebih berpeluh. Yakin cara ini boleh cepat kurus. Tapi sebenarnya, itu penipuan diri sendiri. Peluh adalah 99% air dengan sedikit garam dan bahan lain. Ia hanyalah mekanisme badan kita untuk kawal suhu. Cara semula, jadi badan kita sejukkan diri. Jumlah peluh yang keluar bergantung pada suhu sekeliling, kelembapan, genetik dan juga tahap intensiti senaman. Tetapi ia tidak berkaitan secara terus dengan jumlah lemak yang dibakar. Bila anda berpeluh teruk, memang berat badan akan turun, tapi itu cuma berat air. Sebaik sahaja anda minum air, berat itu akan kembali seperti biasa. Sebaliknya, lemak dibakar apabila badan kita menggunakannya sebagai sumber tenaga, dan proses ini berlaku secara senyap dan tidak dapat dilihat. Mengejar peluh secara berlebihan sebenarnya berbahaya kerana boleh menyebabkan dehidrasi atau kekurangan air dalam badan. Oleh itu, pastikan anda bersenam dengan pakaian yang selesa dan boleh bernafas serta minum air secukupnya. Mari kita tunjukkan demonstrasi visual timbang berat badan seseorang sebelum dan selepas sesi senaman yang membasahkan berat hilang. Selepas itu, dia minum sebotol air dan berat badannya kembali kepada angka asal. Marilah kita akhiri maraton ini dengan membincangkan mitos yang berkaitan dengan sistem imun kita. Vitamin C dalam dos yang tinggi mampu merawat dan mencegah selsema. Sebaik sahaja kita mula rasa tak sihat, tangan kita secara automatik akan mencapai tablet asid askorbik atau tablet larut effervescent yang mengandungi dos vitamin C yang sangat tinggi. Kepercayaan ini bermula daripada teori-teori Linus Pauling. Namun begitu, banyak kajian yang dijalankan selepas itu gagal mengesahkan kesahihan dakwaan beliau. Memang benar, vitamin C penting untuk memastikan sistem imun berfungsi dengan baik. Tetapi, pengambilan dos yang berlebihan ketika sakit tidak memberikan kesan penyembuhan yang ketara. Ia mungkin hanya mengurangkan tempoh selsema secara keseluruhan, mungkin beberapa jam sahaja, tetapi bukan lebih daripada itu. Untuk tujuan pencegahan pula, ia hanya berkesan kepada mereka yang menjalani aktiviti fizikal yang ekstrim. Contohnya, para pelari maraton. Biasa, pengambilan vitamin C secara berkala tidak akan mengurangkan risiko anda dijangkiti penyakit. Pencegahan selsema yang terbaik masih kekal pada pemakanan seimbang, tidur yang mencukupi, menjaga kebersihan tangan dan menguruskan tekanan. Bukannya bergantung kepada bertong-tong asid askorbik. Masih kelihatan virus selsema yang kecil dan muram berjalan dengan tenang melintasi timbunan besar tablet vitamin C kios. Jadi, apa pandangan anda? Dari yogurt
tanpa lemak yang sebenarnya syarat dengan gula, sampailah ke peluh pembakar lemak yang ternyata hanyalah air semata-mata. Sejujurnya, di sebalik setiap tips kesihatan yang viral, di sebalik setiap slogan yang menarik perhatian, ada pakar pemasaran yang hanya mahukan satu perkara: duit anda. Pelajaran paling penting yang perlu kita ambil adalah jangan percaya bulat-bulat. Sentiasa ragui maklumat yang anda terima, semak senarai ramuan produk dan cari hasil kajian saintifik, bukannya artikel promosi. Dan yang paling mustahak, dengar cakap badan anda sendiri. Badan anda adalah penasihat yang paling jujur. Pemasaran ini memang permainan yang mengeksploitasi kelemahan dan keinginan kita. Tapi, sekarang anda sudah dibekalkan dengan ilmu. Anda boleh tentukan permainan ini mengikut syarat anda sendiri. Ribuan terima kasih kerana sudi menonton pendedahan besar-besaran ini sehingga ke penghujung. Kalau ada walau satu mitos kesihatan yang anda baru sedar dan pernah percayai sebelum ini, tolong sangat-sangat tekan butang like pada video ini. Ia akan sangat membantu untuk mempromosikan kandungan ini. Jadi, mitos iklan kesihatan mana pula yang paling buat anda rasa geram? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Saya betul-betul tak sabar nak baca kisah dan pengalaman anda semua. Dan jangan lupa subscribe saluran ini sekarang supaya anda tak terlepas siri pendedahan baharu yang akan datang. Sentiasa jaga kesihatan dan yang paling penting, sentiasa berfikiran kritis.